Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ahmad Syafiq bin Roslan. Bersama-sama saya berinformasi di dalam siaran Bulletin ULP. 16 Mei merupakan tarikh keramat pada setiap tahun bagi menghargai jasa dan pengorbanan seorang guru. Dengan bertemakan Guru Pemacu Reformasi Pendidikan pada tahun ini, kita wajar mengiktiraf dan pengorbanan seorang guru dalam memacu ke arah pendidikan. Kini ikuti temu bual wartawan kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Kepayang, Saudari Umi Alisha, yang telah menemui dan menemual beberapa guru dan pelajar di sana. Silakan. Terima kasih Saudara Aiman Syafiq. Saya kini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Kepayang Seremban 2, di mana sambutan Hari Guru 2025 bakal disambut dengan penuh kemeriahan dan perhargaan. Bertemakan Guru Pemacu Reformasi Pendidikan, tema ini benar-benar menekankan peranan penting guru dalam membentuk pendidikan negara. Mari kita ketahui lebih lanjut tentang tema serta persiapan Hari Guru pada tahun ini. Bersama saya Puan Hajah Suhana binti Sabran, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Kepayang. Puan, tema tahun ini kedengaran sangat signifikan. Apa pandangan Puan mengenai peranan guru dalam menjayakan reformasi pendidikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak anda. Jadi kalau kita lihat pada tahun ini, tema Hari Guru adalah Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Jadi sebenarnya guru ini memainkan peranan penting dalam reformasi pendidikan, dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan dan apa jua perkara-perkara yang telah dibincangkan. Jadi guru memang memainkan peranan penting dalam keadaan ini, melakukan banyak inovasi untuk memastikan kemenjadian murid itu dapat dihasilkan. Maka guru-guru perlu kompeten dalam melaksanakan apa saja dasar yang telah ditetapkan. Maka guru-guru juga perlu mencari ilmu untuk meningkatkan kompetensi mereka dan seterusnya memartabatkan lagi profesion perguruan ini. Dan akhir sekali, bagi pandangan saya yang paling penting juga adalah penglibatan guru bersama dengan komuniti. Komuniti di luar sana perlulah menyokong kepada segala dasar-dasar kerajaan tentang pendidikan ini, di mana guru-guru perlu melibatkan komuniti ini untuk memastikan anak-anak yang dididik ini mencapai apa yang dihasratkan. Terima kasih Puan. Puan ada apa-apa ucapan kepada warga guru SMK Bukit Kepayang sempena Hari Guru tahun ini? Bagi guru-guru SMK Bukit Kepayang, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua. Semoga dapat melaksanakan tugasan dengan sebaiknya, hadapilah cabaran dengan tabah, kerana kita tahu pada masa ini cabaran semakin bertambah, bukan berkurang. Jadi saya harap guru-guru dapat melaksanakan tugasan dengan sebaik mungkin dan memahami apakah itu tema yang telah ditetapkan pada tahun ini, iaitu Guru Pemacu Reformasi Pendidikan, di mana peranan guru itu sangat penting dalam kita memastikan semua yang dirancang
di dalam plan strategi kita, PSO kita dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Jadi saya harap guru-guru dapat menghasilkan anak-anak murid kita yang lebih cemerlang pada masa akan datang, insya-Allah. Terima kasih Puan atas ucapan yang bermakna. Okey, baiklah, bersama saya kita nak interview rakan-rakan pelakon. Ya, ni namanya kumpulan Cikgu Syazah. Okey, baiklah. Dek, aku nak tanya sikit. Korang berlakon untuk apa hari ni? Tom berlakon untuk Hari Guru. Okey, ada ucapan apa-apa tak untuk Hari Guru? Okay, saya nak ucapkan selamat Hari Guru dan ucap selamat Hari Guru. Lepas tu saya nak berterima kasih kepada siapa yang guru pernah mengajar saya, kerana saya sebab saya kan selalu mengecewakan cikgu, dan saya berharap semua cikgu menghalalkan semua ilmu dan ajaran semua kepada saya. Saya berjanji akan menjadi budak yang baik pada 2025 ni. Saya sudah saya nak kembali. Okey, terima kasih. Ada cikgu favourite tak? Okey, cikgu favourite saya banyak. Bagi satu. Saya cikgu favourite saya semua. Okey, terima kasih. Hai. Okey cikgu, macam mana dengan persiapan Hari Guru? So, hari ni kita lancar, lagi pun belajar dulu, pakat besar. So, inilah peluang untuk mencari bangga mereka lah. Okey, baik. Tengok berita-berita pelakon ni. Itu maknanya semua nak baik. Terima kasih saudari Umi Alisha atas laporan tersebut. Berkesempatan ini juga kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa yang telah bertungkus lumus bagi menjayakan sambutan Hari Guru peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Kepayang 2025 berjalan dengan lancarnya. Itulah detik-detik manis dalam sambutan Hari Guru yang diadakan pada kali ini. Guru-guru bukan sahaja seorang pendidik tetapi juga pemimpin yang memacu transformasi pendidikan di negara kita. Sekali lagi, kami di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Kepayang mewakili semua murid ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Kepayang. Terima kasih, sekian sahaja laporan daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah guru kegemaran anda? Cikgu Kopeling, Cikgu Tilahap, Cikgu Daima, Ustaz Zuhani, Cikgu Asna, Cikgu Sherry, Cikgu Syarul, Cikgu Kamilah, Cikgu Nur Hayati, Cikgu Musai, Teacher Khairi, Ustaz Jiran, Ustazah Hadida, Cikgu Ashiki, Zubaidah, Teacher Sasileha, Lekong. Cikgu Isha, Semua barisan pentadbir. Terima kasih sebab beri tunjuk ajar kepada saya. because he guided me a lot. She looks cute with the way she walks. Hearted, caring. I'm really going to miss you after my SPM exams. terus disayangnya oleh ramai pelajar. Kami ingin minta maaf kepada semua guru kalau ada salah silap. Mohon kami sebagai guru, maafkan kami juga. Selamat Hari Guru. Terima kasih.